Hai korang, sekarang ni kan Nurul nak makan tosai tak payah pergi kedai dah. Nurul buat je kat rumah, puas hati. Nak garing, nak lembut, ikut suka sendirilah kan. Cicah kari pekat macam ni memang favourite. Rasanya mestilah tosai mix dari AKS Food. Senang sangat. Semestinya ianya halal tau, jangan risau. Cara buat dia pula boleh tengok dekat paket. Tak pun, jom tengok cara Nurul basuh. Alah, hai mudah sangat tau. Tepung tosai ni korang mix je dengan air. Lepas tu sampai jadi tekstur dia macam ni. Bila dah jadi macam ni, confirm jadi. Okey, lepas tu kita panaskan non-stick pan tu, sapu minyak sikit. Lepas tu sendukkanlah adunan tosai dan ratakan macam ni. Ikutlah nak nipis ke nak tebal ke kan. Okey, agak kering sikit, sapu sikit minyak sapi atau butter. Bila nampak tosai tu dah keperangan, dah boleh angkat. Mudah sangat kan. So korang pergi dapatkan tosai mix ni sekarang. Selamat mencuba.